Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa khabar para penonton semua, sihat? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Kalau ada yang kurang sihat, semoga Allah kurniakan kesembuhan. Amin. Jadi, bertemu lagi kita dalam siri Ramadan tahun 2026 bertemakan #Gelora Jiwa. Jadi sebelum kita mendalami dengan lebih dalam lagi tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi SAW, perkara pertama yang kita perlu fahami terlebih dahulu apabila kita nak mendapatkan jiwa yang tenang, sebelum kita membaca ayat Al-Quran, sebelum kita memahami hadis-hadis Nabi SAW, ada satu perkara yang kita perlu fahami terlebih dahulu. Apakah itu? Jawapannya mudah, iaitu iman. Seorang Muslim dan seorang mukmin adalah dua individu yang berbeza. Seorang Muslim belum tentu dia beriman. Seorang Muslim belum tentu dia mukmin. Tapi seorang mukmin sudah tentu dia Muslim. Sebab seorang yang Muslim, seorang yang Islam, dia sudah tentunya dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, orang yang mukmin, orang yang beriman, apakah yang diimani? Adakah anda beriman? Jika anda benar-benar beriman, maka soalan saya kepada anda semua, cuba anda jawab di ruang komen. Apakah yang anda imani? Anda beriman dengan Allah, anda beriman dengan Rasulullah, anda beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan hari kiamat. Betul? 6 rukun iman. Anda beriman dengannya? Soalan seterusnya, bagaimanakah anda beriman dengan 6 rukun iman tersebut? Boleh jawab? Jadi, di sinilah barulah kita boleh masuk ke dalam Al-Quran. Barulah kita boleh masuk ke dalam hadis. Kenapa? Bila kita tahu, bila kita kata kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabnya Al-Quran, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Cara kita nak beriman adalah kita mendalami. Yang pertama sekali, beriman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Bacalah Al-Quran. Dalam Quran, Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cintakan aku, cintakan Allah, maka ikut aku. Jadi, di dalam Al-Quran ini terkandung satu message. Bukan satu, actually banyak. Ada banyak message. Tapi sayangnya kita tidak mendalami. Sebab itulah kita tak faham apa erti iman. Kita kata kita beriman, tapi kita tak tahu apa yang kita imani. Kita kata kita percaya, tapi apa benda yang kita percaya? Jadi dalam siri Ramadan ni lah, kita akan cuba mendalami apa benda yang kita perlu percaya. Faham tak? Itulah yang dimasukkan dengan iman. Itulah masuk dengan seorang mukmin. Kita nak jadi seorang mukmin, bukan sekadar seorang Muslim. Kita kena level up diri kita. Jadi cara kita nak level up diri kita daripada seorang Muslim menjadi seorang mukmin, perlulah kita mendalami ilmu agama Islam. Jadi dalam siri Ramadan ni kita tak nak masuk lebih-lebih, tapi sedikit saja bagaimana seseorang Muslim nak menjadi seorang mukmin dan akhirnya dia akan mencapai ketenangan jiwa. Simple step actually. Cuma untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, itu yang akan menjadikan ia sukar. Tapi ialah, dalam Quran pun Allah dah kata, kesimpulannya Allah kata, kalau kamu benar-benar kata kamu beriman, maka kamu akan diuji. Tidaklah seseorang itu kata aku beriman selagi mana dia tidak diuji. Maaf. Jadi ujian tu sudah pasti. Macam mana kita nak atasi ujian, itulah pentingnya kita mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kerana apabila kita lihat bagaimana mereka hidup, mereka juga diuji dengan pelbagai jenis ujian. Tapi bagaimana mereka mengatasi ujian, itulah yang kita boleh ambil dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka berpegang dengan ayat suci Al-Quran, bagaimana mereka berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah kita amalkan. Okey?
ringkas saja siri Ramadan kita. Kita tak nak panjang-panjang, kita tak nak boring. Jadi cukup sekadar itu saja. InsyaAllah jumpa lagi dalam episod akan datang. Teruskan setia bersama saya dalam siri Ramadan 2026 #Gelora Jiwa. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.